dengan sumbangan, infak, wakaf, sedekah daripada tuan-puan, maka inilah hasilnya. Hasil daripada sumbangan saudara-saudara inilah yang membolehkan kita mendirikan kompleks ini. Pelajar-pelajarnya dan juga kepentingan masyarakat setempat, orang awam dan sebagainya. Jadi ini semua adalah merupakan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam kehidupan kita di dunia ini, apa yang kita infak, kita wakaf, Allah Taala akan ganti balik melipat kali gandakan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penyumbang-penyumbang yang sudah memberikan sumbangan mereka. Sila tekan donate now. Mudah-mudahan rezeki kita berpanjangan dan kita hidup dengan rahmat dan ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.